Okey, setelah anda register dan account anda telah di-approve, anda boleh login ke main panel WhatsApp Blaster ni lah. Okey, anda boleh login melalui link ni, apps.whatsappblaster.com/login. Anda masukkan username dan password yang anda isi semasa register sebelum ni. Selepas anda masukkan username, password dan anda tekan button sign in. Okey, ini adalah paparan main panel untuk WhatsApp Cloud ni. Okey, kat sini, kat bahagian dashboard ni, anda boleh tengoklah berapa total device, berapa nombor WhatsApp yang anda boleh connect dengan sistem ni. Dalam contoh sekarang ni, akaun ni boleh dia punya boleh link sampai 3 nombor WhatsApp lah. Dia maksimum sampai 10 nombor lah, bergantung kepada package langganan anda lah. Okey, kat sini anda boleh tengok juga lah, untuk bug 15 ni dia ada dia punya status untuk waiting same fail. Kat sini anda boleh tengok kat subscription ni, anda akan tengok berapa bila expire akaun anda. Okey, dan kat dashboard ni juga adalah tempat anda untuk add nombor telefon lah. Okey, manakala kat sini file manager ni pula adalah tempat anda nak masukkan untuk bahan-bahan untuk blast lah, seperti gambar, video, voice note, PDF. Okey, untuk form book, kat form book ni anda kena masukkan group contact lah. Anda kena tekan buat ni form book, dan nanti anda kena masukkan, boleh masuk secara manual ataupun import file lah. File Excel lah. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, dekat bahagian report ni ada campaign. Anda tengok campaign anda macam mana. Message history, yang ni untuk yang kita direct blast lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana nak linkkan device lah. Jadi kita tekan dekat add device ni. Kat sini anda masukkan nombor telefon yang anda nak, WhatsApp yang anda nak guna tu lah. Pastikan ada kod negara lah, tanpa ada plus lah. Okey, untuk leverage hook ni, ini adalah untuk advance punya, tapi buat advance punya lah kalau ada integration dekat luar. Tapi kita tak pakai, kita just pakai yang ni je dulu. Kalau siapa-siapa yang advance boleh lah guna yang ni. Okey, okey, selepas dah masukkan nombor tu, tekan je button save. Okey, dekat sini ada dua cara macam mana nak connectkan WhatsApp anda dengan sistem ni. Yang pertama adalah melalui kod lah. Okey, melalui kod. Yang ni dekat WhatsApp, kan biasa kita scan ataupun boleh masukkan kod, atau anda juga boleh scan lah. Anda boleh pilih lah yang mana-mana yang sesuai untuk anda. Okey, macam ni saya just scan je lah. Saya scan sekarang, buka telefon, ambil telefon anda. Ambil telefon, pergi dekat titik 3 belah atas, ambil link device. Okey, tekan link device dan scan. Okey, sekarang saya dah scan. Dia dah berjaya. Kalau berjaya dia keluar macam ni lah, ada connected dan ada gambar profile lah. Kalau berjaya, jadi kita back semula. Okey, kat sini kalau anda nak sudah typing, anda boleh on je lah. On. Okey, selanjutnya kita nak test. Kita nak test lah sama ada dia dah betul-betul berjaya connect belum dengan sistem kita. Kita pergi kat select device ni. Okey, anda pilih yang device yang mana anda nak guna tu. Okey, apabila pilih ni, dia akan ada button tambahan lah, ada 3 lagi. Sekarang saya nak test dulu. Okey, saya just masukkan nombor, pastikan ada kod negara. Dan saya nak test. Okey, kat type message ni dia ada tag message, media message, pull, recap, location, sticker. Macam list message dengan button ni buat masa sekarang tak boleh guna. WhatsApp dah tarik sebab ni WhatsApp unofficial. Tapi kebiasaan ni kita guna tag dengan media lah. Sekarang contoh, kalau tag ni ayat sajalah. Kalau media ni, contohlah saya pilih media. Okey, dekat media ni kita boleh hantar image, dokumen ni PDF lah, video ataupun voice note. Contohlah saya ambil gambar. Okey, saya pilih gambar. Okey, yang ni dekat bahagian
yang ni dekat bahagian ni lah, file manager kita masukkan tu lah, masukkan gambar ni. Okey, dalam ni kita ada, saya just pilih, saya confirm. Kat sini saya masukkan ayat test hantar gambar. Jadi nak tengok sama ada berjaya tak, tekan je button send. Kalau berjaya dia akan keluar lah berjaya. Sekejap. Okey, dia dah berjaya, ataupun anda boleh tengok kat report, kat message story. Kat sini di status dia send ni berjaya lah ni, dan anda boleh check juga lah dekat WhatsApp anda. Okey. Untuk auto reply pun anda boleh set. Macam yang ni adalah WhatsApp Blaster Cloud, di mana anda walaupun komputer tutup, dia masih boleh balas lah, dia tak sama macam desktop lah. Jadi anda boleh set lah, anda boleh set auto reply apa yang anda nak lah. Macam keyword equal ni bermasa kalau keyword tu saja ada, baru dia trigger. Kalau konten ni maksudnya dalam ayat tu ada keyword yang kita set, dia akan trigger. Kalau jadi anda boleh buat lah, sama ada kat group ke personal ke, ataupun anda boleh pilih lah. Ini untuk auto reply lah. Kat sini pun sama, boleh pilih nak balasan apa. Okey, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak buat bug message lah. Kita nak hantar message secara bug. Okey, nanti kita jumpa di video selanjutnya lah.